Allah kata jangan sangka ia adalah buruk, tetapi ia adalah satu perkara yang membawa hikmah kebaikan. Dan ini kalau kita lihat dalam surah Al-Kahfi pun, bila ditebuknya sampan, bila dibunuhnya si anak kecil ataupun dibinakan bangunan, Nabi Musa menyatakan pendapat yang berbeza dengan Nabi Khidir. Tetapi rupa-rupanya apabila seseorang itu menghadapi ujian dalam hidup ini, dia bukan straightforward dia punya pelajarannya, ya, kerana ia makan masa ataupun perlukan ilmu yang lebih, dan sudah tentunya hikmah itu hanya diketahui oleh Allah dan dibongkar bila sampai pada masanya. Maka pada ayat yang ke-12 itu bercerita tentang laula id sami'tumuhu dhannal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Ini cara orang beriman respon kepada sebarang fitnah, ya.